Betapa hebatnya alam Melayu kita ni. Semua bumi ni adalah Melayu dan semua manusia berasal daripada rumpun Melayu. Mereka tidak kait diri mereka lagi dengan negara asal mereka. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Apakah masih ingat bahwa Sekjen PBB pernah memuji Indonesia karena persatuannya yang kokoh melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semua etnis bersatu, disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kondisi ini sangat berbeda dengan Malaysia. Di sana, isu bahasa nasional masih menjadi perdebatan. Sebagian warga yang hanya fasih berbahasa Inggris, Mandarin, atau Tamil, tapi tidak bahasa Melayu. Meski sering menyebut serumpun, kenyataannya konsep negara, sistem pendidikan, dan dasar konstitusi Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Jika Indonesia berhasil memperkuat identitas bangsanya, Malaysia justru masih terjebak dalam politik perkauman. And I'm immensely grateful to the over 5,000 peacekeepers from Indonesia and other ASEAN member states serving around the globe. Our world is stretched to the breaking point by a cascade of crises, from the worsening climate emergency and escalating wars and conflicts, to growing poverty, widening inequalities, and rising geopolitical tensions. I commend ASEAN and ASEAN member states for their vital role in building bridges of understanding. ASEAN has been an important factor for unity in a divided world. And we need this more than ever in a world that is increasingly multipolar and that requires strong multilateral institutions to go with it, based on equity, solidarity and universality. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. We need cooperation on all fronts. On the peace front, I commend ASEAN's constructive role in working to defuse tensions from the South China Sea to the Korean Peninsula by prioritizing dialogue and promoting respect for international law. Kita merdeka tahun 1957 itu, kita ni masalahnya ialah tak selesaikan isu bangsa. Kita merdeka, tak ada bangsa. Patut bangsa dahulu ada baru merdeka. Merdeka dahulu tak ada bangsa. Jadi tak boleh disatukan. Nak satu macam mana? 55 inilah yang dikaitkan dengan kontrak sosial. Apabila Tunku dalam usaha untuk mendapat kemenangan pilihan raya pertama tersebut, dia buat kerjasama. Kali pertama buat kerjasama. Dan syarat dia apa? Beri kerakyatan. Kalau menang dia akan beri kerakyatan. Dalam lepas menang pilihan raya, 800,000 orang diterima secara jursolih, mudah saja. Untuk terima saja, bilang 1 sampai 10 dapat kerakyatan. Tapi setelah diterima, apa proses yang berlaku? Macam mana kita nak sesuaikan dengan perubahan ni? Kerakyatan baru ni macam mana? Tak berlaku apa-apa. 55 sampai 57 Proses Timur, tak ada perbincangan bangsa macam mana, bahasa macam mana, agama, budaya, penyatuan, perpaduan, tak dibincangkan langsung. Bila perkara ini dibincangkan? Kalau sejarah bila dibincangkan? Tahun 69, tahun 70. Kenapa tahun 70 bincang? Berlaku peristiwa bulan Mei. Maka orang kata apa sedang berlaku? Masyarakat ini berpecah dengan teruk sekali. Maka kita kena duduk semeja. Pemimpin politik dari pelbagai parti politik duduk semeja bincang. Kita terdiri daripada negara berbilang kaum. Tapi berlainan daripada negara berbilang kaum yang lain, yang mana negara itu dipenuhi dengan orang daripada negara-negara lain. Mereka bila sudah tinggal di sebuah negara, mereka identiti mereka kepada negara itu saja. Jadi mereka tidak kekalkan kaitan mereka dengan negara asal mereka. Jadi dengan kerana itu kita akan kekal
dengan perbezaan kaum kita, dan kadang-kadang akan jadi konfrontasi dan sebagainya antara kaum. Apabila saya cadang supaya kita ada satu bangsa Malaysia, ia bermakna bahawa kita punya identiti khusus untuk negara kita ini saja. Kita asalnya daripada negara-negara lain, tetapi walaupun kita boleh dalam sejarah kita boleh sebut perkara itu, tapi kita tidak kait diri kita dengan negara lain. Saya ambil contoh, Amerika juga negara berbilang kaum. Ramai orang berhijrah ke Amerika, tetapi setelah mereka berada di Amerika dan mereka angkat sumpah menjadi warga negara Amerika, mereka tidak kait diri mereka lagi dengan negara asal mereka. Contoh yang terselah ialah General Eisenhower. Eisenhower ini berasal daripada Jerman, tetapi dia menjadi seorang pegawai tentera tertinggi di Amerika, dan walaupun dia orang Jerman, tetapi dia anggap diri mereka sebagai orang Amerika, dan dia sanggup berperang dengan Jerman sehingga dia kalahkan Jerman. Jadi dia punya identiti adalah identiti Amerika. Bahkan kita tak tanya, banyak orang tak tahu asal dia daripada negara mana. Dan kita di Malaysia atas kehendak warga negara juga, mereka ingin kekalkan kaitan mereka dengan negara asal, termasuklah kekalkan bahasa, budaya dan sekolah dan macam-macam. Kita kekalkan identiti kita dengan negara asal kita. Dengan kerana itu kita sukar untuk mencantum ke mereka menjadi satu bangsa. Kalau kita nak jadi satu bangsa, maka kita mestilah tolak lupakan kaitan kita. Jadi saya harap apabila kita dah lama duduk bersama, kita serapkan budaya-budaya masing-masing jadi budaya Malaysia. Umpamanya sekarang ini orang Melayu pandai pakai chopstick, dan orang Cina kadang-kadang dia pandai berpantun dalam bahasa Melayu pun. Jadi kita nak supaya kita tentukan apa dianya orang Malaysia, dan dia mesti serap budaya-budaya lain, tapi untuk dijadikan budaya Malaysia, bukan budaya asal. Jadi dengan kerana itu, kalau kita dapat buat demikian, maka barulah kita dapat capai menjadi warga negara Malaysia dan bangsa Malaysia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal, dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat, dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemurkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan
sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Itulah mengapa Indonesia menjadi contoh sukses dalam membangun persatuan, sementara Malaysia masih mencari formula terbaik untuk menyatukan bangsanya.